Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni cuaca agak sekarang musim hujan. Okey, saya nak cerita sikit lah. Hari ni kita ada sebuah Honda Stream RMC. Honda Stream RMC ni masalah dia, owner minta kita tukarkan dia punya timing chain dengan mintakan sekali servis oil sump. Start engine, dia dah bunyi timing chain. Dia dah start bunyi. Kita dah cakap dengan owner, dah patut buat lah. Walaupun mileage baru 234,000 tak saya. 234,000. Kalau kiraan tu biasa 300,000 lah tukar timing chain. Orang cakap dah berbunyi tu dah patut tukar dah. So owner pun proceed. So kita boleh tengok lah. Ni kita dah buka. Buat cover gasket dia. Dia punya cover. Kalau nak tukar timing chain, buat cover nak kena buka. Cover casing timing chain nak kena buka. Oil sump nak kena buka. Kita boleh tengok lah oil sump. Okey, orang cakap tips lah untuk marking dia, untuk marking timing chain Honda ni. Saya tunjuk lah. Saya tunjuk. Okey lah, contoh kalau saya punya cara, ambil satu dawai ni. Satu dawai ni kan. Satu dawai ni, ada bengkok sikit lah. Ambil satu dawai ni, tanda kan piston nombor 1. Okey, seperti yang kita boleh lihat, kat sini ada tulis up. Up ni maksudnya dia belah atas. Dia belah atas. Lepas tu dia marking anak panah ni. Anak panah ni mesti bertemu dengan dia punya penjuru cover rocker arm ni. Nampak boleh lihat ni. Dia ke atas sikit. Ke atas sikit. Boleh lihat ni. Sini. Dia akan bertemu bucu dengan bucu. Okey, untuk marking puli bawah, kita dah nampak ni, dia dah sediakan arrow dah. Arrow ni akan bertemu dengan arrow yang kecil ni. Lepas tu, yang tepi ni dia akan bergaris dengan dia punya casing ni. Nampak garis-garis. Lepas tu akan bertemu kat sini. Ni marking dia. Nanti barulah kita boleh lepaskan dia punya tensioner dia. Owner sebenarnya dah servis dengan tukar timing chain saja. Tapi bila kita dah buka oil sump, kita nampak lah oil sump dia ni tak kotor sangat pun, tak hitam sangat. Tapi alarm kita dah buka. Yang paling penting, o-ring dia nak kena tukar. Kita boleh tengok o-ring dia. Ni o-ring untuk yang dekat oil sump ni 2. O-ring oil sump 2. Lepas tu o-ring kat casing timing chain untuk oil pump punya ada 2. Lepas tu dengan cover timing chain 1. Lagi satu o-ring oil strainer. Oil strainer ni kat sini. Ni jangan dah sebi-sebi pakai balik o-ringnya. Semua dah keras ni, semua dah keras. Dah patut tukar dah. Okey, so ni barang-barang dia lah. Dia punya untuk tukar timing chain. Kita boleh lihat tensioner dia. Rantai timing chain dia. Dia punya slipper, orang panggil slipper. Itu je barang-barang dia. Nanti sekali nanti dengan oil seal lah. Jangan lupa oil seal timing. Bila kita dah buka ni, oil seal timing jangan lupa tukar. So nanti kita akan basuh lah. Kita akan basuh, bersihkan balik dia punya oil sump, dia punya casing cover dia, oil strainer dia. Baru kita install. Okey, alhamdulillah lah selesai kita pemasangan timing chain dengan servis oil sump dia. Dah lepas kita servis, kita dah siap pemasangan semua, siap ada mounting, dia punya bahagian-bahagian bawah bracket-bracket dia dah siap pasang. First sekali minyak bawah tu kosong lagi kan. Dan kita dah isi minyak tu, isi minyak hitam tu, kita dah isi. Start kejap je, lepas tu matikan balik. Sebab minyak tu baru nak naik, baru nak penuh kan dia punya dalam area crankshaft, area kondom tu semua. Matikan dulu, cek dulu minyak. Kalau contoh dia ada paras kurang ke, tambah lagi minyak. Tambah lagi minyak, barulah kita running. Baru nanti lah bunyi dia agak macam bising sikit lah, nanti baru senyap. Pastikan kita scan dulu, scan komputer, padan dulu trouble kod yang lama, baru kita start. Barulah aku cakap time start tu tak ada check light engine yang kuat. Okey, so dah lepas kita dah running lama, alhamdulillah lah. Engine pun cantik, bunyi nyaring pun dah tak ada, bunyi bising pun dah tak ada.
Lepas tu kita buatlah pembersihan enjin sikit. Kita basuh enjin dia. Kita boleh tengok lah enjin dia. Kita basuh. Timing chain pun sebenarnya kau cakap penjagaan ni tak susah. Sebab timing chain ni dia tetap dalam enjin. Dia terendam sekali dengan minyak hitam. So selagi kita jaga minyak hitam, minyak itu tahan lama lah. Pastikan kualiti minyak hitam kena jagalah. Carilah kau cakap, walaupun mahal, yang janji kualiti yang kita nak. Timing chain pun dah tukar, minyak hitam mestilah baru kan. Okey, minyak hitam ni kita pakaikan 020 puli untuk kereta Honda Stream ni. 020 puli lubrek. Untuk minyak gearbox pula, kawan pun minta kita tukar minyak gearbox dia, pakai ADF DW1. Dia biasa-biasa kalau model 2010 ke bawah Honda biasa memang pakai GW1 dulu. Dia boleh pakai CVT lagi. Okay, so tu je lah perkongsian saya hari ni berkaitan timing chain. Timing chain kereta. Terus semoga ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share. Nak datang checking, datang je Roger kita WhatsApp dekat nombor kat page. Itu sajalah. Assalamualaikum. Bye bye.